Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi dalam channel Lokman Rahman guys. Okay guys, hari ni kita ada trip juga guys. Pergi area Pulau Kendi. Trip last minute ni, mereka pukul 9.99 tadi mereka baru beritahu kita nak pergi. Kira last minute lah, abang prepare pun last minute. Kira jadi keluar lewat lah. Sebab dalam pukul 11 mungkin duduk tunggu mereka keluar, mereka tak main lagi ni. Jadi prepare last. Abang on jugalah daripada ayat ni boleh lagi sebab ayat ni ayat last. Tapi pergi Pulau Kendi tu okey lah, ayat last boleh ambil lah. Ikan-ikan kadang ayat jalan sana Cencaru Kuda tu masuk juga lah. Cencaru Kuda tu kan. Kita try sebab semalam kita ada trip juga guys. Main area Jambatan Kedua. Boleh lah last minute baru dia nak makan. Pagi dia tak mau makan. Last minute baru dia nak makan. Boleh lah kutip sikit ikan tapi video pun tak masuk lagi. Mungkin nanti 2-3 hari masuk sebab video yang hari Sabtu pun ada juga. Tak masuk lagi, cuma hari Khamis yang video baru ni masuk dah. Okey guys, bagi siapa yang singgah dalam channel, baru singgah kat channel aku ni guys. Jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Dan jangan lupa juga tekan butang like guys. Okey, kita tunggu player kita mai. Depa 2 orang je guys, tapi tak sampai lagi. Ingat tak tahu daripada mana. Tak ada tanya kan last minute. Tunggu depa mai, kita update guys. Okey guys, player kita dah sampai. Daripada mana? Sampai parking depan ni, parking depan. Parking depan ni boleh. Nak teduh parking tepi ni ah. Begitu ni. Okey. Player kita guys. Dari mana tak tahu. Kalau last minute agak abang on ni kalau main ni. Okey, dah boleh kita. Dari mana? Dia main daripada mana ni? Ni bayar lepas. Oh, bayar lepas ya. Oh, kat orang sini lah. Orang sini dekat lah. Dengar orang Johor ke. Okey. Depan ni lah sampai. Betul bang. Okey guys. Jom. Kita boleh gerak lah. Lepas pun sampai dah. Bang semua ready dah. Jom. Kita pergi Pulau Kendi guys. Ready lah semua. Okay guys, seperti biasa kita pergi ambil udang tu. Tak malu, kita go on terus. Kita keluar ke ni 11 ke 12 ke. Dia duduk mana? Batu Kawan? Bertam. Oh. Okey guys, tu udang tak malu, dah order dah. Okay. Kalau hari biasa ni okey jugalah kalau order last minute. Malu kalau Sabtu Ahad kalau order last minute confirm tak ada. Confirm tak ada. Semalam pun dia simpan dah. Semalam ada trip. Hari ni dia kata sebab tak ramai sangat kan. Kalau hari Sabtu Ahad sini. Udang tak malu. Okay, jom. Move. Terus gerak ke Pulau Kendi. Ni abang kena ajak kami. Abang ni ikut. InsyaAllah memang nanti ajak. Tadi ada udang jala sikit. Ada angka tu jala. Udang jala ni lagi bagus pada udang belah. Tapi kecil-kecil dia punya. Nanti senangis suka-suka tu. Ya, dia ada ayat masuk dia keluar. Memang hidup memang kelas. Okey. Kita lega guys. Jom, lega guys ke Pulau Kendi terus. Lebih kurang ambil masa 45 minit juga dari sini.
Okey guys, alhamdulillah kita sampai Pulau Kendi. Cuaca ni alhamdulillah elok. Kita start mengai dulu. Buat bottom dulu. Bottom kat mana apa? Bottom buh tak? Lepas tu baru ni. Lepas tu kita apa dulu? Makan ubat je syak lah. Makan ubat. Yang tak makan kalau kata ni kadang kena mabuk ni tak boleh buat apa. Dia nak abang kan abang? Okey juga, mana tak letak sangat. Try buat rumah tak belum balik. Dia rasa tak sangat. Dia punya rak tu ni PE 1 eh? Tak. Rasa macam PE 1. Yang ni jig shock kan. Sebab tu. Tak kuat ke? Sangkut ya? Dia main. Allah, sayang. Sayang tu. Besar tu. Kalau sangkut tak benar apa? Dia main sikit dia ni. Tadi dia tarik turun dia tu tadi. Dia masuk dalam batu tu. Dia tarik turun dengan batu tu. Oi, sayang tu. Uish. Tak apa video dah. Aduh. Tak ada dah dah ni. Batu ni baru. Putih ya ni. Ni memang putih ya. Putih ya. Oh. Ui, dia tarik turun kau tu. Oh, besar tu. Okey. Oh, yang ni kasang ni. Stand by. Yang ni kasang ni. Ambil rezeki yang bawah. Oh, saya. Oh, saya kena. Oh, saya. Okey, okey. Nanti. Oh. Kau nyu. Agak pegang lah, nak pegang mak. Kan saya tak pegang mak. Noi mak. Tengok punyuk dah. Apa? Follow ah. Noh, pegang punyuk dah. Nak pegang mak. Oh. Jauh kuda jaga. Masih baik ni. Jauh kuda ke. Oh. Tu jauh kuda lagi. Jaga apa tu lepas dia tu. Di ujung tu jauh kuda mah kena tu. Tu mata kek. Tau. Bulu. Buat ni bolu. Ni baru kuda. Ni jauh kuda. Okey. Kat dulu. Okey. Ambil mak tu. Ya, jauh kuda. Ni grip. Oh. Stand by. Pegang. Ya, jauh kuda kan. First time rasa jauh kuda. Cik. Okey. Angkat dulu. Aduh, dia naik terus. Angkat terus ya. Kacau. Tak ada nak teka. Tak ada nak suk dia angkat terus ya. Baru ni. Buat sini biar kat belah ni ke mak? Kena. Sok dia tak nak. Sok. Okey. Saya masuk. Alamak, ikan ni buat umpan bagus. Ingat ikan kasak lah apa kau. Ikan apa tamban. Ikan ni buat umpan boleh lah. Angkat tak esok. Ikan besar tu dah esok. Alamak, kasai. Apu. Apu ikut dia guys. Yo. Apu ni memang apu ni. Apu elok. Okey, kita sampai juga. Sampai saja kita try tempat ni lah. Spot nombor 2 ya guys. Okey. Bye. Okey, bye. Pagi sikit. Lepas pagi. Okey. Ikan ni. Ini dah ikan. Tapi abang nak main tempat tu dia. Betul buka tempat tu. Ada tukut dia tu. Dia bubuh situ terus. Ada luak sikit depan tu. Dia bubuh tutup. Apa buka tu. Aduh. Tinggal buka rajam pun bagi. Buka rajam kan. Mampus rugi tempat tu. Habis ikan tu. Sebab tu abang nak main selalu tu.
dia buat gitu. Dia tengok tak ada orang lebuh apa. Selalu ada orang dia tak lebuh pun. Apa pun tak main. Lebuh kat buka itu. Oh dia. Sampai kat Pulau Rimau. Okey lah, kat sini halus sikit. Okey, sampai kat Pulau Rimau ke. Tak mau makan kan? Kita pindah pergi Pulau Jogja. Gulung sikit. Tak. Zek tu ikat cantik lah. Okey, faham dah. Ha. Kena lah. Kat sini tempat anti kumpau. Kalau kata siapa tak kena ikat tak tahu. Okey, dia tanda tu. Oh. Jaga dah Mas Rio. Dekat ni. Oh. Oh, saya elok kan. Oh. Ni jenahak ah, ni kat tanda dah ni. Saya elok. Oh, jenahak. Kat ni mak. Ayat dia. Bolah nak makan. Abang kalau kata last sekali ikan tak makan berhenti main sini lah. Sebab final abang lah. Okey dah gantung pegang sikit. Nah. Ingat grip dulu nak. Satu mengai lagi. Tak nak balik last ni guys. Tadi Mama dia makan juga, tak mau makan lah. YouTube. Nanti abang hantar link dekat ni. Okey. Okey guys, alhamdulillah selesai trip kita hari ni guys. Okey, cuaca hari ni elok tapi kita keluar lewat sikit kan. Tapi macam mana pun dia hasil kita. Ya. Hasil kita guys, tengok. Tu, ikan ni sekat batu ni. Sedap tu, besar tu. Oh, tengok. Tu cencau kuda dah ambil 2 ekor betul dah jenahak. Tu dah kapu. Ya, boleh. Ya, boleh kita guys. Best. Okey. Okey guys. Okey guys, sampai sini dah video aku kali ni. Jangan lupa guys, subscribe, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.